Hai semua, destinasi kita kali ini ialah Tawai Rainforest Camp. Tawai Rainforest Camp ni terletak di berhampiran dengan Pekan Telupit, Sabah. Perjalanan mengambil masa kira-kira 2 jam 30 minit daripada Bandar Sandakan. Okey, kami dah sampai di Pekan Telupit. Waktu ni lebih kurang jam 11.30 pagi dan kami fikir lebih baik kami berhenti dulu untuk menikmati makanan tengah hari. Jangan risau, banyak restoran-restoran yang ada di Pekan Telupit ni. Kami juga singgah di masjid berdekatan untuk solat zuhur. Kami pun meneruskan perjalanan dan lebih kurang 15 minit daripada Pekan Telupit, akhirnya kami sampai di Tawai Rainforest Camp. Wah, tak sabar rasanya nak tengok apa yang ada di dalam camp ni. Harga tiket yang dikenakan sangatlah berbaloi. Harga tiket untuk dewasa ialah sebanyak RM3, manakala RM2 untuk kanak-kanak. Tempat yang cantik, bersih, parking percuma memang sesuai untuk bawa keluarga anda datang ke sini sambil menikmati keindahan alam. Selain itu juga banyak tempat-tempat menarik yang ada di Tawai Rainforest Camp ini untuk anda terokai. Antaranya terdapat pelbagai perkhidmatan dan fasiliti yang disediakan. Inilah antara perkhidmatan dan fasiliti yang disediakan di Tawai Rainforest Camp. Bagi mereka yang ingin bermalam di sini, anda boleh menyewa tempat kemah dan juga chalet yang disediakan. Kenapa saya kata berbaloi? Tengoklah mana-mana kaki hiking tu anda boleh datang sini. Ada adventure trail, Tawai Waterfall dan tak jauh daripada tu ada Chuari Memorial Gallery. Bagi mereka yang ingin datang ke sini, anda boleh melawati Tawai Facebook. Okey, dekat situ ada contact info semua. Anda boleh dapatkan maklumat di situ dengan menghubungi mereka.